Kalau anda fikir nak buat duit dengan YouTube, kena tunggu viral, kena ada subscriber ramai dan kena buat konten hiburan yang susah, video ni akan buktikan yang anda sebenarnya salah. Dalam video ni, saya nak tunjukkan 5 niche YouTube yang orang biasa boleh buat bermula hujung minggu ni walaupun kerja 9 to 5, tak suka tunjuk muka dan cuma ada 1 jam je sehari. Ini bukan niche hiburan, bukan konten ala Mr. Beast, Alif Irfan ataupun Isak Isap dan tak perlukan tim besar pun, malah boleh buat sorang-sorang. Saya akan share niche yang realistik untuk orang Malaysia, contoh channel sebenar yang dah buat dan macam mana niche ni sebenarnya buat duit walaupun views kecil dan tak bergantung pada bilangan subscriber langsung. Kalau anda nak YouTube yang boleh jadi aset jadi income, bukan sekadar hobi, pastikan anda tonton sampai habis. Untuk yang baru jumpa channel ni, saya Azhar. Saya own satu komuniti yang fokus buat side income 4 hingga 5 angka sebulan tanpa tunjuk muka. Saya buat komuniti ni sebab saya sendiri penat dengan courses buat di online yang sekadar teori dan tiada good support yang betul-betul membantu. Jika anda tak nak bazir duit dan masa lagi dengan course yang tak bantu, why not try and join this community? Link untuk apply dalam komuniti ni ada dekat bawah video ni. Saya nak share satu niche yang ramai tak perasan tapi sangat mudah nak dibuat sebenarnya dan sesuai untuk orang kerja 9 to 5. Niche ni ialah how to practical. Bukan how to technical yang berat-berat, bukan tutorial yang complicated nak buat, tapi how to yang orang biasa cari untuk selesaikan masalah harian. Apa beza how to practical dengan video tutorial biasa? Tutorial biasa contohnya macam cara buat website dalam 30 minit. How to practical pula, cara kerja lebih fokus di rumah, cara jimat bateri phone, cara susun beg dalam boot supaya muat lebih banyak barang. Orang tonton bukan nak belajar skill baru, orang search video sebab nak hidup mereka jadi lagi mudah. Satu contoh channel yang anda boleh tiru ialah That How Do I. Channel ni hampir sepenuhnya faceless. Dia tunjuk muka dalam thumbnail dan di awal video je. Apa yang dia buat? Dia ajar benda yang sangat basic. Cara guna tools, cara baiki benda dekat rumah, cara buat benda yang orang malu nak tanya. Contoh macam cara ikat tali leher, cara mencukur muka dengan betul. Dapat 3.3 juta view dan 3.1 juta views untuk video-video tadi. Tak perlu pun buat video sinematik ataupun pandai storytelling. Tapi orang suka sebab dia jawab masalah orang yang sebenar dalam kehidupan harian. Kenapa channel macam ni berjaya? Sebab audience dia datang dari masalah yang jelas. Dia seorang cari cara baiki benda ni atau cara buat benda ni dengan betul. Itu audience yang sebenarnya dah fokus, ada niat dan mudah follow cadangan daripada video tadi. Sekarang bayangkan anda buat versi Malaysia. How to practical yang sesuai kalau nak buat. Contoh cara jimat minyak kereta, cara susun barang dapur nampak kemas, cara set up meja untuk orang yang kerja dari rumah, cara travel ringan tanpa overspend. Semua ni boleh dibuat dengan tanpa tunjuk muka, guna gambar atau b-roll sahaja ataupun voice over yang ringkas. Sekarang kita masuk cara nak dapatkan duit. Dalam niche how to practical, duit bukan datang daripada views semata-mata. Duit datang bila anda cadangkan alat, produk atau tools yang bantu selesaikan masalah orang. Contohnya organizer, gadget kecil, tools rumah, apps ataupun software. Ini sangat sesuai untuk anda yang buat Shopee affiliate ataupun TikTok affiliate. Video how to ni berfungsi sebagai panduan, campur cadangan produk dan hasilnya anda akan dapat sales. Yang buat niche ni sesuai untuk orang busy ialah sebab konten dia evergreen, boleh guna format sama setiap video, boleh buat batch recording dan juga boleh outsource editing. Sekali anda dah ada template, anda boleh ulang jenis konten macam ni beribu kali tanpa rasa burn out. Boleh target buat satu video seminggu, setahun dah ada lebih 50 video macam ni. Takkan satu pun tak dapat sales affiliate kan? Sekarang kita masuk ke niche seterusnya iaitu coaching. Pada pendapat saya, coaching adalah antara niche paling stabil dan boleh dapat income paling tinggi di YouTube. Sebab orang yang datang ke YouTube ni bukan sekadar nak tahu apa, mereka nak tahu macam mana nak buat. Kalau kita tengok contoh di Malaysia, salah satu contoh yang sangat jelas ialah Dr. Adam Zubir. Konten beliau di YouTube bukan hiburan, bukan viral konten dan bukan kejar views berjuta. Apa yang beliau buat ialah kongsi ilmu, pengalaman dan cara berfikir tentang kewangan, kerjaya dan pembangunan diri.
Bila orang tonton video beliau, orang bukan sekadar dapat info. Orang mula rasa, okey, aku boleh belajar daripada orang ni. Dan menariknya, income sebenar beliau bukan datang daripada YouTube views je. YouTube hanyalah platform untuk dia bina kepercayaan, tunjuk autoriti dan tapis audiens yang serius. Kemudian income sebenar beliau datang daripada corporate training, coaching dan juga workshop. Ini contoh yang sangat jelas bagaimana YouTube digunakan sebagai mesin trust, bukan mesin views. Yang penting di sini bukan berapa subscriber yang anda ada, tapi siapa yang percaya dengan anda. Dalam niche coaching, walaupun channel kecil, walaupun upload seminggu sekali, anda masih boleh jana income jika positioning konten anda jelas. Bukan sahaja coaching bab kewangan, anda boleh coaching juga bab kuruskan badan, senaman untuk orang sibuk, ajar kelas tuition SPM online dan sebagainya. Dan jangan buat silap macam ni. Orang selalu fikir, bila aku ada 100,000 subscriber, baru boleh jual. Hakikatnya, salah. Orang yang berjaya dalam coaching guna YouTube, mereka bina offer dulu, bina trust dulu dan bina sistem dulu. Subscriber hanyalah kesan sampingan daripada value yang mereka share dalam video mereka. Ini juga pendekatan yang kami gunakan dalam Tube Profit Circle. Kami tak ajar buat konten sampai viral dulu. Kami ajar, dan pasti ilmu dan pengalaman anda, bina positioning yang betul, gunakan YouTube untuk tarik klien yang sesuai, monetize melalui coaching, servis, produk digital ataupun affiliate. Yang paling penting, anda tak buat semua ni seorang-seorang. Ada group support, ada guidance, ada orang yang sedang buat benda yang sama. Kalau anda kerja 9 to 5, ada pengalaman kerja bertahun-tahun tapi tak pernah fikir pengalaman tu boleh jadi income, niche coaching ni adalah salah satu jalan yang paling realistik. Sekarang kita masuk ke niche seterusnya, iaitu edutainment. Edutainment ni sebenarnya gabungan dua benda, iaitu education dan entertainment. Pendek kata, orang belajar sesuatu tanpa rasa macam sedang belajar. Satu contoh yang sangat jelas untuk niche ini di Malaysia ialah Iman Kamil. Kalau anda perasan konten dia sekarang ni banyak buat video travel yang bukan hanya tunjuk tempat cantik-cantik, dan dia tak ajar travel guna slide ataupun bagi checklist yang panjang. Apa yang dia buat ialah cerita pengalaman sebenar. Contoh, bila dia buat video solo travel, dia tunjuk apa jadi travel seorang, apa cabaran di immigration, apa jadi bila trip tak ikut plan, keputusan yang dia buat on the spot. Penonton bukan sekadar tengok pemandangan tempat tu, penonton dapat belajar sesuatu tapi dibungkus dalam bentuk cerita. Yang buat entertainment ni buat orang hook ialah cara seseorang tu bercerita. Iman Kamil biasanya mula dengan situasi, masuk konflik atau masalah, tunjuk bagaimana dia handle dan akhiri dengan apa yang dia belajar. Ini buat orang stay lama dalam video dan rasa macam ikut sekali perjalanan dia tu. Jadi bila retention tinggi, YouTube akan push video tu kepada lebih ramai orang. Sekarang kita tengok daripada sudut duit pula. Iman Kamil tak bergantung pada views je. Kalau tengok channel dia, ada link ke produk ataupun collection dia sendiri. Maknanya YouTube dia berfungsi sebagai mesin trust. Bila orang dah percaya, orang lebih mudah beli produk yang dia guna dengan barang yang dia cadangkan. Inilah monetization melalui produk, affiliate dan brand collaboration. Bukan tunggu income daripada views je. Dan inilah poin penting untuk niche edutainment. Anda tak perlu jadi cikgu, tak perlu jadi pakar akademik. Kalau anda ada pengalaman dan boleh cerita dengan jujur barang yang anda gunakan, anda sudah ada bahan untuk niche edutainment. Sekarang kita masuk ke niche seterusnya, iaitu product review dan comparison. Ini antara niche yang paling mudah dibuat, paling sesuai untuk faceless dan paling senang untuk affiliate monetization. Ramai orang salah faham pasal product review. Mereka ingat kena tunjuk muka, kena buat video cantik dan kena ada studio. Sebenarnya tak. Apa yang orang cari di YouTube ialah jawapan sebelum beli. Satu contoh channel yang sangat bagus untuk niche ni ialah Project Farm. Kalau anda pernah tengok channel ni, dia hampir langsung tak tunjuk muka. Apa yang dia buat? Dalam satu produk, uji satu demi satu dan tunjuk hasil sebenar. Contohnya power tools ke, bateri, aksesori. Tak ada hype dan tak ada ayat yang jual keras. Cuma produk A buat macam ni, produk B buat macam tu. Kenapa channel macam ni dia berjaya? Sebab audience dia datang tengok memang dengan niat nak beli dah. Orang yang tonton video Project Farm biasanya sedang buat keputusan. Dan bila orang datang dengan niat macam ni, views kecil pun boleh jadi duit. Sekarang kita bawa konsep ni ke Malaysia. Bayangkan format yang sama, tapi fokus pada produk yang orang Malaysia beli setiap hari. Power bank, kabel charger, dashcam, barang travel, barang Shopee ataupun barang TikTok yang viral. Anda tak perlu beli semua benda yang mahal. Cukup kalau anda bandingkan 2 atau 3 produk, jawab soalan mudah yang ni sesuai untuk siapa.
Dari segi duit pula, channel macam ni tak bergantung pada AdSense. Duit sebenar datang daripada Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate ataupun apa saja affiliate yang anda buat. Video tu berfungsi sebagai salesman senyap yang bekerja 24 jam. Jadi sebenarnya 500 views dari orang yang dah nak beli lebih bernilai daripada 50,000 views yang tak ada tindakan selepas itu. Yang buat niche ni sangat sesuai untuk orang kerja 9 to 5 ialah boleh faceless, boleh batch record, boleh guna gambar ataupun B-roll produk, boleh ulang format yang sama. Sekali anda dah ada template, anda tiru je channel style macam tu dan anda cuma kena tukar produk je. Sekarang kita masuk ke niche seterusnya iaitu niche buat duit online. Ni antara niche yang paling realistik untuk orang yang kerja 9 to 5, masa terhad dan nak bina income secara side income. Tanpa perlu studio besar, equipment mahal, tunjuk muka atau tunggu subscriber beribu-ribu. Yang menariknya dalam niche ni, anda boleh mula channel duit lebih awal walaupun channel anda belum mencapai 1000 subscriber. Saya sendiri adalah contoh untuk niche ni. Saya mula buat YouTube dulu, saya tak terus jual kos, saya tak kejar views dan saya tak tunggu subscriber ramai. Apa yang saya buat masa tu ialah affiliate marketing. Saya bina channel YouTube yang fokus pada topik dan yang saya minat dan saya faham, iaitu buat duit online. Kemudian saya hasilkan video yang jawab soalan yang orang cari, selesaikan masalah orang dan terus bawa mereka pada satu solusi. YouTube hanyalah platform, affiliate pula ialah model duit sebenar pada peringkat awal. Video yang saya buat masa tu tak pun viral, views pun biasa-biasa je. Tapi sebab orang yang datang ke video tu datang dengan niat yang betul, bila mereka klik link affiliate, mereka lebih cenderung untuk beli. Dan dari situ, saya mula nampak satu perkara yang sangat penting. Dalam niche buat duit online, bukan views yang paling penting. Yang paling penting ialah niat orang bila klik video kita. Ramai orang fikir kalau tak tunjuk muka, susah orang nak percaya. Sebenarnya tak. Yang buat orang percaya ialah cara anda terangkan sesuatu, cara anda pilih topik dan mesej yang konsisten. Walaupun video tu ringkas je, orang tahu ada manusia sebenar di belakang channel tersebut. Masa tu saya sendiri tulis skrip, saya sendiri faham apa yang saya promote dan sebab tu jualan affiliate boleh berlaku. Bila sistem affiliate ni mula stabil, barulah saya mula nampak gambaran yang lebih besar. Saya sedar yang kalau YouTube boleh digunakan untuk tarik audiens yang betul dan jana duit melalui affiliate, maka platform yang sama saya boleh gunakan untuk produk sendiri, servis dan akhirnya coaching ataupun kos. Dan dari situlah lahirnya Tube Profit Circle. Dari pengalaman tu, saya nampak niche buat duit online ni sebenarnya jalan yang paling sistematik, paling scalable dan paling sesuai untuk orang busy. Dengan sistem yang betul, anda boleh bina konten, delegate, automate dan fokus pada monetization walaupun belum layak AdSense. Dan inilah yang kami tekankan dalam Tube Profit Circle. Kami tak ajar buat video sampai viral, kami ajar bina channel ikut minat dan kemampuan, pilih model affiliate yang sesuai, bina sistem konten yang konsisten dan jadikan YouTube sebagai aset jangka panjang, bukan eksperimen sementara. Sebab dari pengalaman saya sendiri, YouTube dalam niche buat duit online yang ada sistem boleh jadi permulaan kepada income yang jauh lebih besar. Jadi kalau anda kerja 9 to 5, nak mula secara senyap, nak bina side income yang realistik dan tak nak ulang kesilapan cuba sendiri yang buang masa dan tenaga, niche buat duit online adalah antara pilihan yang praktikal untuk bermula dan ini bukan teori sebab saya sendiri bermula daripada situ. Jadi kesimpulannya, buat duit banyak di YouTube ni bukan tentang siapa paling viral dan siapa paling power edit, tapi siapa yang ada ilmu, sistem dan cara monetize yang betul. Kalau anda nak belajar dengan ada group support, boleh cuba untuk apply masuk dalam circle saya, boleh klik link di bawah video ni. Dan kalau anda nak belajar lagi step by step buat duit macam ni, anda boleh klik video ni sekarang.